Ni aku berada di Pusat Sains Negara. Ini first time aku kat sini. Jom kita tengok apa yang ada. Awal-awal dah nampak ada ikan tu. Kalau kat rumah aku dah pancing lah. Ikan utama yang aku tangkap adalah ikan ni. Ini goreng garing sedap ni. Sekarang aku jumpa benda ni. Nak check berapa banyak air dalam badan aku. 30 lebih liter je. Kurang minum air. Boleh tak aku bertahan dengan angin kuat ni? Sila bersandar. Sana. Sila pastikan laluan dikosongkan. 3, 2, 1. Terima kasih. Science Valley. Kat dalam dia. Tadi tempat angin kencang, sekarang masuk hutan. Ni Science Valley. Dia cerita pasal iklim, perubahan iklim melalui simulasi. Perubahan nampak. Perubahan kenaikan paras air laut. Benda ni menarik. Jom kita tengok. Kena buat frekuensi dia 170 kan. Lepas tu bunyi kan kuat kan. Oh. Untuk tempat yang kau kena kita semula sampah-sampah semua kat sini kan. Jangan buang sampah merata. Jagalah penyu kita. Cuba satu game kat sini. Kita kena lukis mengikut apa cermin kat dalam ni. Okey, hijau naik kan. So kita kena gerak. Susah kat tu. Sebab dah terkeluar. Pusing sampai di hijau. Lepas tu kita tengok dia meletup lagi. 2, 1, 0. Wah. Begitu. Sekarang aku berada dekat Okey, eksperimen terakhir kita akan dia tengah buat eksperimen. Kita layan je. Okey, sudah betul adik nama? Ni menarik juga. Kita pusing benda ni. Bola tu naik sampai hujung sana. Okey. Sama balik. Kita pakai ni kan. Ada tali halimunan. Punya kucuk-kucuk tahi. Benda yang 3D kat sini. Buat. Tapi tak ada. Nampak dia kat atas ni. Tak ada. Pergi kat dalam. Lompat. Mana katanya? Okay, kita cuba masukkan tali ni dalam besi kan. Jom. Tak boleh. Ni. Tada! Keluar kan? Cari cara keluar kan? Okey, itu saja daripada aku. Belanja current sikit.